Action. Dari sejak awal kami berkahwin memang dia dah mula buat perangai yang Arif. Saya nampak yang dia kahwin dengan saya sebab terpaksa. Mungkin sebab dia nak balas dendam. Sebelum kita orang kahwin dia memang tak suka dekat saya. Sebab tu saya rasa pelik kenapa dia ajak saya kahwin. Dia salahkan saya sebab filem dia tak laku yang Arif. Terima kasih. Biarkan ku dalam gelap tanpa cahaya yang aku harap. Mencintai, menyayangiku setiap waktu, kasih selalu, bahagia tak terhingga. Biarkan ku tak terdaya melawan takdir antara kita. Di gambaranku sentiasa ku didampingimu, fantasi yang sempurna. Okey, Tuan Sofian, untuk pelakon lelaki ini adalah Nadia Nasar dan juga Syed Yusof dan juga Amir Ahnaf. Dan antara list untuk kas wanita, Jananik, Anggun dan juga Heliza Helmi. Macam mana Tuan Sofian? Mana perginya Kamila? Kan ke Kamila watak suria yang dia bawa? Kamila? Dah confirm dah tu kan? Dia tengah top lah sekarang, Alfi. Takkan lagi setakat top je acting dia. Not bad lah acting dia. Aku bukan cakap not bad, Sofian. Aku cakap yang the best. Kau train dah dia. Kalau dia memang ada bakat, boleh lah kau train agaknya. Tapi kalau bakat pun tak ada, nak train apa pun tak guna lah. Tak kira lah, aku rasa aku nak Anggun jadi Suria, Nabila jadi Yana, Damis jadi Zain. Ni Kamila ni aku tak nak lah. Come on bro. Kau garah tu suhud. Takkan selama ni dah ramai dah artis kau train jadi star. Takkan melihat seorang pun tak boleh. No, Sofian. Bro, kita ni nak jual filem. Kita nak filem kita meletup. Kamila ni, dia punya media sosial tu followers tu million. Kalau setiap followers itu beli tiket filem kita, meletup filem kita bro. Apalah. Kau baca tak skrip tu, Sofian? Kau tahu kan, cerita ni bukannya cerita cinta biasa-biasa. Ini bukan cerita pasal penyondol, lelaki ada gila kat betina lain. Ini cerita pasal psycho thriller. Aku perlukan pelakon yang ada weight, yang ada gravitas untuk bawa watak ni. Come on, takkanlah pasal cantik, pasal ada follower ramai, semua kau nak rembat jadi artis. Aku serius lah bro. Aku percaya filem ni boleh meletup. Kau ambil dia lah. Trust me. Sofian, sebelum ni filem aku pun laku juga. Tak ada pun aku panggil internet selebriti ke artis sosial media ni. Julia, Anggun, Hani, semua tu great actress, very good actress. Ada best film, best actress, best director. Top 3 Asian Pacific Film Festival. Aku tak nak kerja lah dengan artis sosial media ni. Sorry, no. Sebenarnya producer memang nak you. Memang daripada awal lagi dia cakap dia nak you yang jadi heroin dia. Lepas tu? Sekarang ni siapa yang ada kuasa? Memanglah producer. Tapi macam you tak kenal pula Alfi tu. Dia yang akan buat pemilihan untuk pelakon. Tapi macam biasalah, heroin dia tetap Anggun. Apa masalah dia dengan I? I tak pernah syuting dengan dia, I tak pernah kerja dengan dia, I tak pernah kenal dia. Yang dia beria-ria nak reject I tu kenapa? Tu I tak faham. Sampaikan producer pun tak boleh nak buat keputusan. Apa alasan dia tak nak dekat I? I don't know. Okey, tak apalah. Kalau macam tu bagi I jumpa dia. Siapa? Director terpaling tu lah. Ya, tapi itu bukan keputusan I. What do you mean bukan keputusan you? You kan producer. Takkan you langsung tak boleh nak pilih siapa pelakonnya? I mean, you dah janji dengan Is kan?
I dah tolak all the job. Tahu, I tahu. Ish, ada yang tahu I. Then, please lah. Ke you tak percaya I bawa watak tu? Ke your so-called best director tu tak percaya I? Susah tau. Cakap dengan orang tidak pandai ni. Dia kan best director. I don't care. Best director sekalipun, dia kena dengar cakap producer. Okay? Lagipun, you kena ingat, this is your film. Dia yang kena dengar cakap, you bukan pakai duit dia pun. Lai, itu boleh cakap dengan dia. Bukan cuba sayang. Okay, you kena cakap. Super. Congrats. I like. Okey, betul Tak ada apa-apa yang nak ditambah, nak diubah. Everything okay. I tak sabar nak buat premiere show. Confirm filem ni akan meletup. Sekali lagi lah. Nama you akan naik pentas. Jangan confident sangat. Aku yang takut dengar. Fi. Tapi filem kau mana pernah flop? Dia memang macam tu kan. Tak yakin dengan karya dia sendiri. Bagus. Hello. Ya, bos. Macam? Kau dah sign ni bro. Mana boleh kau pull off? Aku tak kisahlah, Sofian, daripada aku rosakkan karya tu. Bro, kita buat projek filem ni duit sponsor tau. Aku tak nak sponsor pull off nanti. Kalau tak ada kamera berlakon, habis filem kita. Aku dengan kau kan, kita buat projek ni daripada mula-mula gitu. Sama-sama nak buat projek ni. Kau suruh aku buat projek filem ni, aku cari funder. Aku dah pusat payah tau cari funder tau. Tiba-tiba kau nak pull off macam tu je. Mana boleh? This is not fair. Kau sedar tak? Dia takkan mampu bawa watak tu. We never know lah bro. Kerja kita lah. Bagikan dia tu boleh berlakon. Itu kerja kita. Kita naikkan mereka. Kita jadikan dia star. Pelakon tu siapa yang craft? Pengarah yang kena buat craft supaya jadi star. Itu kerja kita bro. Mana tahu kita boleh buat dia jadi star. Kalau kau nak album juga, kau ambil dia second lead lah. Sebelum ni aku buat drama, aku tak kisahlah kau nak ambil siapa pun. Siapa-siapa kau tunggu di perjalanan kau ambil, aku tak kisah tau. Ini filem. Filem ni kalau kau buat betul-betul jadi meletup, nama kau haram bro. Sampai bila-bila kau akan ada kat situ. Okey? Itu kalau jadi. Kau ambil lah semua kebasyuran, populariti kau ambil. Kalau jadi. Kalau tak jadi, kau tak keluar rumah bro. Tak keluar rumah. It's okay. Serius, aku tak kisah kalau tak dapat watak tu, okay? Bukan akulah, Sofia. Alah, boleh je kau try dia. Mana tahu? Bila dia kerja dengan kau kali ni, dia perform, kan ada rehearsal semua tu. Kau kerah je lah dia nanti. Aku tak tahulah. Tapi aku rasa aku tak boleh pergi lah dengan dia tu. Al, engkau ni kan, asyik guna pelakon yang sama je. Sesekali tu, cubalah kau tukar. A breath of fresh air. Mana tahu, dia okey, kau okey. Kalau aku dapat watak apa pun, aku tak kisah tau. Kau tahu kan, aku tak pernah berkira dengan kau. Ya, tapi leceh lah. Aku bila benda macam ni, aku rasa potong. Listen, best director kenalah sahut cabaran juga. I don't think so. Yes. Kira ni testing untuk kau lah. Whether you can make it or not.
Kamila. Kamila. Memang hancur punah ranah lah filem aku kalau dia tu yang berlakon. Tak boleh. Memang tak boleh. Tak kena. Inilah yang susah. Susah kalau producer semua nak buat sendiri. Shot sendiri. Tak boleh. Mana boleh? Kalau semua scene, setiap babak nak nampak cantik, nak nampak lawa je, pelakon apa benda? Jahanam lah ni filem aku ni. Surya! Tunggu nak pergi mana? Nak pergi mana? Yara! Hei! Kau nak lari mana? Dapat lari dari Ibu Surya! Cut. Kamila. Sini. Kau dah intense tak? Patutnya, kau sekarang ni macam-macam emotion kau tengah rasa. Kau takut, kau tak tahu nak buat apa, kau cemas. Tapi, aku tak dapatlah reaction kau. Tapi tadi I buat muka takut apa? Nampak face. Tak real. Aku tak tahu lah nak explain macam mana lagi dengan kau. Kau tak faham tak? Tak sekarang ni nak apa ya? Betul lah. Orang buat rehearsal sebelum syuting, patutnya kau datang tapi kau tak ada. Sekarang ni bila dah sampai dekat set, baru nak minta ajak. Aku tak tahu lah kalau aku jelaskan pada kau 1000 kali pun, aku tak fikir kau faham lah. Jadi kau tolong explain pada dia, bagi tahu dia exactly macam mana yang aku nak, boleh? Jadi, ini dah berapa jam hari ni? Shot ni je kita nak pelayan. Banyak masa dah buang lagi ni. Kau tengoklah. Kau tengok tu. Dalam kepala otak director kau, Anggun seorang je yang bagus, orang lain semua tak bagus. Tengoklah tu. Alah amboi, lembutnya cakap dengan Anggun. Kalau dengan aku tak habis-habis nak cek pasal. Dah. Sekarang ni, rehearsal cepat. Okey? Sekejap ni kau nak shoot lagi ni. Kau faham tak? Kan sekejap ni tak dapat apa yang dia nak. Mengamuk dia nanti. Nak rehearsal apanya? Aku dah hafal lah. Aduh, kau tahu tak apa benda yang dia nak? Kau tak tahu kan? Kau ingat aku baru berlakon semalam Aduh, kecoh. Is, tolong kau cakap dia ni, Is. Dan aku penat lah macam ni letih, babe. Kan kejap lagi dia mengamuk. Habis satu production ni, kau faham tak? Dah. Mi, serius je lah. Penat lah. Ingat apa? Tak apa, sikit je lagi nak habis dah kan? Oh, sikit je lagi. Ni, ingat dia seorang je ke yang ada mood? Aku pun ada mood lah. Mi, apa ni? Bagi dia air. Aku tak ada masa lah nak pujuk-pujuk semua ni. Kau tahu tak? Kau yang nak sangat dia kan? Dia berlakon dah lah teruk, tak sedar diri, berlagak pula lagi. Tak ada. Aku dah rap dah ni. Kau datang sini bercakap dengan dia. Aku tak kuasa nak melayan semua ni. Excuse me, Alfie. Alfie, boleh tak you bagi tahu I? 3 sebab kenapa you suka cek pasal dengan I? Aku tak ada nak cek pasal dengan kau lah. Habis tu? Kenapa you nak kena menyusahkan I banyak-banyak kali take? Pasal aku tak dapat apa aku nak. Kau tak bagi, kau tak perform, aku tak dapat. Oh, you tak dapat? You tak dapat attention I? Apa motif aku nak attention kau, I don't know, maybe you nak I back out of the film ni? Cakap je lah. Kalau kau nak back off, kenapa kau tak buat daripada hari tu? Masa script reading, Bukan sekarang. Kalau kau dah tahu aku tak boleh perform, kau patut cakap. Apa sebab baru sekarang? Pun jagalah sikit mood dia. Director kan kena fall in love dengan pelakon ni dulu. Barulah karya itu menjadi. Tak boleh. Aku tak boleh. I tahulah dia sengaja nak buat I marah supaya I akan back off daripada projek ni. Lepas tu watak I, dia boleh bagi dekat Anggun. Because that is what he wanted so bad, right? Itulah, I don't understand. Apa masalah dia dengan you? Semua benda yang you buat, semua benda tak kena. I tak tahulah.
Seriously, apa I buat semua salah? Ha? Bila I buat bagus, ada dia peduli? Tak ada pun kan? Ha? Tak habis-habis, balik-balik, tak sampai. Nak sampai macam mana lagi? Kalau Anggun semua benda okey, semua benda perfect, siap puji lagi. Dah lah Is. Serius, I betul-betul dah fed up. Back off je lah. Nak buat apa duduk set? Ha? Kalau perangai director macam tu? No, don't. You tak boleh, no. You tak boleh nak buat macam tu. You kena buktikan yang you bagus sampai diorang tak ada point nak kenakan you. Macam ni. Sekarang ni, you tak boleh bagi peluang skandal dia tu ambil watak tu. Ya, Han. Hello, Is. Mana ni Kamila datang kan? Kenapa? Kau takut dia tak datang? Janganlah. Hello. Artis aku ni profesional lah. Kau bagi je call time. Sekejap lagi aku mesti kau ni, Tuhan! Kenapa? Dosakah aku mencintainya? And cut. Alright. That's good. Very good. Wonderful. Okey tak? Alright. No. No. Next one. Ikut title. Kak. Diorang tu couple ke? Siapa lagi? Director dengan Anggun lah. Tahulah nak cakap. Tapi dia orang tu memanglah kau rapat. Yelah, maknanya couple lah kan? Nak kata couple, macam tak je. Yana, aku dah explain semuanya dekat Zaid. Dan dia faham. Dia terima keadaan sekarang ni. Jadi aku rasa tak perlu lagi kau risau, Yana. Sudahlah, Surya. Aku tak perlukan apa-apa penjelasan lain kau. Aku dapat rasakan kehangatannya. Tapi hari ini, aku tahu. Cinta tu dah pergi. Yana. Zain tu dia sayang dekat kau. Dan aku rasa dia tak akan lepaskan kau pun, tak akan lupakan kau macam tu je. Baru sekarang aku faham. Cinta tu tak gila. Tapi yang menggenggamnya tu dah kegilaan. And cut. Okey tak? No. Next shot. Bagi close up, Yana. Oi! Pekak ke? Orang tengah tanya kan? Apa masalah director kau ni pekak Ha? Pujilah orang sikit, bagi semangat. Ingat senang ke nak berlakon susah macam ni, naik pipe panjat ni semua? Direct macam. Memang nampak sangat kan Anggun tu favourite dia. Sampai you buat bagus pun tak ada nak puji you. Diorang ada affair ke? I'm not sure. Tapi macam ada kan? Dia tu memang betul-betul cabar I. Dia tahu tak banyak dah I sabar dekat set tu. Kadang-kadang I rasa dia sengaja dia cari salah I. Biasalah kalau orang dah tak suka. Lagipun dia kan terpaksa kena ambil you. Terpaksa. Terpaksa tak apalah. Jangan satu hari nanti dia yang terpaksa melutut dekat depan I. Tak logik lah. Apa yang tak logik ni? You kenal I kan? Ni Kamila lah. Dia akan make sure dia dapat apa yang dia nak, okey? Alfie? Ya, why not? Sombong sangat kan? Dia ingat dia yang terpaling bagus. Tunggu je lah, kita tengok nanti. Masa shot yang kita hutang lagi kan. Bagi tu doang. Sumpah, kopi ni paling mantul. Cuba rasa. Boleh lawan kopi aku ni ke? Rasa dulu.
Silakan. Nak? Boleh? Sekejap. Alright guys, everybody get ready on set. Let's go guys. Nak lagi ke mana? Dari aku nak sudah. Duduk je lah. Kau duduk je. Baiklah, kau duduk je. Sorrylah. Cut. Alright, that's good. That's good. Yay! One take! Woo! Bagus lah one take. 2 hari baru dapat mood Orang lain sampai dah hilang mood. Bagus. Action lah. Macam mana? Mood I tadi okey tak? Tadi white shot je tapi boleh lah, tak nampak sangat pun. Maksudnya? Maksudnya masih boleh cover dengan tight shot kau nanti. Berdosa ke kalau you puji I sekali? Sekali je. Kau perlukan sangat ke pujian tu? Of course I perlu. I perlukanlah untuk semangat daripada director tersuruh I. Apalah. Aku tengoklah kau punya tight shot nanti. Okay, kalau tight shot I nanti, I bagi mood I yang paling up sekali. Apa yang you boleh bagi dekat I? Lakon ni bukannya untuk dapat habuan, Kamila. Sebab yang keluar dekat skrin ni nanti muka kau juga. Orang nak tengok kau, bukan tengok aku. How is it guys? Are we ready? MCU Surya. Come on, let's go. Mamat ni memang tak kan? Nanti tarik tali pula dengan aku. Geram. Babe. You ada apa-apa ke hubungan dengan director ya? Amin saja, I tanya. Kenapa ya? Saja nak tahu. Sama macam engkau dengan dia lah. Oh ya? Takkanlah you tak ada apa-apa feeling dekat dia? Aku? Mungkin dia yang feeling kat aku kot. Is it? Tapi kenapa I macam nampak you yang try nak dekat-dekat dengan dia? Yang I nampak lah. I see. Mungkin nampak salah sebab aku tak main cinta-cinta lokasi ni. Wow. I suka jawapan you. You know why? Sebab kalau lah, ni kita cerita kalau I ditakdirkan dengan Alfie, kita orang together, so kiranya I bukan penyondol kan? Perfect. Thank you. Thank you. Oh, sorry. Assalamualaikum. Cik Kamila. Yep, that's me. Okey, dah. Ni dah bayar kan tadi? Dah. Ya. Pick up saja. Okey, ni awak punya barang. Okey, jap tengok. Okey, coffee. Fruits. Okey, perfect. Paper bag ni simpan lah. Thank you. Okay. Baik, thank you. Sorry. Hai. Ni untuk director tersuruh I. Coffee. And also fruits. Khas untuk you. Bukan apa, ni untuk you tenang-tenang je sampai habis syuting. Mood you okey je. Tak marah-marah, tak grumpy-grumpy. Senyum je. Because you know why? Actually, bila you senyum macam ni, senyumannya tu manis tau. So, sayang kalau tak guna. Barulah pelakon ni ada mood. Boleh perform. Tak adalah takut-takut. It's okay, cakap thank you je. Tak kena bayar pun cakap thank you. Aduh Datuk, berapa kali dah I cakap. Dia tak nak. Jawapan dia tetap sama. Dia tak nak komit dengan mana-mana agensi. Aduh,
Kalau I jumpa you pun, jawapan dia tetap sama. Dekat set Kamila? Yelah. I datang sekarang. Susahlah dia ni tak faham bahasa. Thank you. Wow. Makan masa nak keluar daripada mulut you. Ego. It's okay. Just enjoy the coffee. Sudah lama ku pendam, berdiam, berdendam. I nak keluar kejap pergi office Datuk kan. Itu memang tak faham bahasa Nak juga yang you ni sign the company dia. No way, I tak nak. Tahu. Pergi kejap nanti datang balik. Tak susah. I cuma perlukan you to yakinkan dia supaya dia duduk bawah agensi I. That's all. Datuk, I boleh pujuk Mila tanpa perlu duit you. You memang hebat. Kan I nak tanya you Datuk? Ya. You sebenarnya nakkan Mila tu because of her talent or you nak try dia? Both. Okay. You pun tahu berapa lama I dah cuba try dia. Dan I dah bagi dia macam-macam benda. Walaupun I tahu yang dia cuma pergunakan I saja. Tapi, it's okay. Sekarang Mila. Well, back to business. Sekarang ni, I nak you pujuk dia untuk duduk di bawah agensi I. Supaya lebih senang I nak dekat pada dia. Well, what can I say? I really like her. Datuk, I ni cuma manager dia je. Keputusan tetap dia yang buat. But no worries, I can try to convince her. Tapi kalau dia nak atau tak, itu terpulang pada dia lah. Wow. You are good. I serahkan pada you. Director. Boleh tak kalau I nak tumpang you balik? Tak, PAI ni lembab. Kau minta runner lah hantar kan? Mana sama naik van runner dengan kereta director? Aku ada kerja lah, Kamila. Tak apalah kalau you ada kerja. Satu hala, you hantar I. Lepas tu, setelah kerja you. Lagipun dapat pahala tau buat orang happy. You, okey tak acting I tadi? Boleh lah. Boleh lah. Oh, dia ni boleh lah. Apa salahnya kalau you puji orang sikit, bagi orang semangat? Ni tak Asyik nak condemn je. Puji lah I sikit. Bukannya rugi pun. Tapi kan scene tadi tu, I memang betul-betul all out tau. Tiba-tiba I dapat feeling tu. Tapi I tahu you mesti suka kan scene tadi. Sebab tu you tak ambil banyak take kan? Mana ada you ambil banyak-banyak take? Tadi satu take je. Puji lah I sikit. Sikit lah, sikit. Puji I sikit, please. Sorry, kejap. Hello? Apa lagi you nak? I dah cakap dengan you, jangan kacau I lah. Apa you tak faham bahasa sangat ni? I dah cakap dengan you, there's nothing between us. Boleh tak you jangan kacau I? Stop, ugut I, please! Alah, tak nak! I cakap tak nak lah! Lagi kenapa ni? I tak lepas. Ni, Man. Kau bawa van masuk set. Dekat dengan set dia nak pindah barang ni. Bang, dah ada apa? Lama dah. Ni, Kamila ni? Dah balik lah. Naik mana? Aku tengok dia naik dengan director tadi. Apa betul budak ni? Afi, I takut Afi.
I told you, I dah 5 tahun dah start dengan dia. Macam-macam yang dia buat dekat I. Dia pukul I, dia ugut I. I jadi macam bodoh, you tahu tak? Kenapa kau tak buat report polis je? I bukan tak nak report, I tak sampai hati. Lagipun, I tak nak menyusahkan dia sampai dia kena masuk penjara. Lagipun sekarang ni dia jaga mak dia. Mak dia pun tahu apa yang dia buat dekat I. Alfi tolong I, Alfi dia call I lagi. I tak tahu macam mana nak buat sekarang ni. You je yang boleh tolong I. Tolong Alfi, tolong I please. Please, I merayu dekat you. You seorang je yang boleh tolong I. Tolonglah Alfi, tolong. Tolong I merayu dekat you, tolong. Ini yang aku nak. Apa? Intensiti kau sekarang ni disebabkan situasi kau, pengalaman kau ni, kau boleh gunakan untuk bagi depth, bagi dimension lagi pada karakter kau. Kau faham? Dia ni mana dia pergi? Jawab phone dia tadi. Ke mana Dalam pada kau tak suka, kau layan juga. Laki. Hah? Naik van? Aku ada banyak kerja, Kamila. Aku tak boleh nak hantar kau. Alfi! Kalau I tahu dari awal you nak suruh I naik van production ni, dah lama lah I suruh manager I ambil I. Apa hina sangat ke naik van production ni? Ha? It's up to you, okay? Tapi, sorry. Aku ada banyak kerja nak kena selesaikan ni, okay? Good night. Assalamualaikum. Dengar ni. I ada cerita untuk you. Dalam pandai-pandai dia tu, berjaya juga I tundukkan kepandaian dia. Well, actually Mamat tu caring tau, not bad. Tak sangka lah dia macam tu. I tengah cakap dengan you kan masalah you ni. Itu kan I pantang kalau I tengah cakap you main gerak macam tu je. Oh, you fikir you punya pantang je? You belah daripada set tak bagi tahu I. You ingat I apa? Lah, you yang lambat. So, I tumpang lah, Alfi. At least you boleh call I bagi tahu I. Tak ada ni macam orang bodoh pergi set tapi you tak ada. Fikirlah pasal orang jangan selfish sangat boleh. I pula selfish. Dia yang lambat orang tumpang lah, Alfi. Emosi pula. Itulah orang kata, jangan nak benci sangat. Nanti Tuhan bagi balik kat kita. Kau yang cakap. Mula-mula macam tu lah. Tak suka. Kau ingat apa? Aku tak minat lah nak dengar masalah personal dia. Cuma sekarang ni pasal aku tengah bekerja dengan dia, tak nak menghadap lah, terpaksa. Tak rugi apa pun lah Al. Kau layan dia, tak luak pun. Tak perlu Ramli. Selama ni pun aku tak pernah sibuk nak ambil tahu hal masalah peribadi pelakon-pelakon aku lah. Tak ada lah. Macam ni. Mana nak tahu bila dia selesa dengan kau kan, lakonan dia jadi bagus. Kerja je pun macam kau kerja dengan Anggun. Boleh je. Anggun tu lain dia. Lain. Pelik lah kau ni. Macam mana kau nak ada girlfriend macam ni? Siap kerja. Kau dah berapa ni? Kau patut kahwin dah Al. Susah Ramli. Susah. Sebab pada aku, kerja aku ni number one. Kau rasa ada ke perempuan yang sanggup nak bermadu dengan kerjaya aku ni? Ada ke? Sampai tua lah kau membujang busuk dalam bilik dating ni.
Is. Tolong I je, Is. Please. I nak kena rehearse lah scene esok. Okay, macam ni. You jadi Yana. Okay, I rehearse dengan you. Okay, jom. Kita rehearse sama-sama. Yana, bagi aku pisau tu, please. Yana, look at me. Please, janganlah buat benda bodoh. Aku sayang dekat kau, sumpah. Sumpah aku tak ada apa-apa dengan Zain. But seriously, I rasa I nak kena tukar dialog lah esok. Boleh tak? I tukar sikit je lah kan? I rasa kan? I nak cakap macam ni. Yana, boleh tak kau bagi pisau tu dekat aku? Ha? Biar aku rodok kau. Ha? Biar kau mati supaya director takkan puji kau seorang. Kau ingat? Engkau seorang juga bagus. Aku pun bagus lah. Lepas tu, aku ambil pisau tu, aku tikam dia sikit. Macam. Berani? Yana? Kan aku tengah cakap dengan kau sekarang ni. Kau dengar tak? Kau ada telinga kan? Kau boleh dengar kan? Boleh jawab tak bila aku tengah cakap dengan kau? Mana mulut kau? Kau tahu aku tak suka kan bila kau ignore aku? Kau kena sayang aku, kau faham tak? Bel, okey. Nak kita. Nak marah lagi kita. Yana, apa kau buat ni, Yana? Jangan. Tolonglah percaya cakap aku. Aku tak ada apa-apa dengan Zain, sumpah. Kau tak payah tipulah aku dengan kebaikan kau tu. Selalu kau pura kan? Kau ingat aku tak tahu ke? Tak. Kenapa kau nak bersangka buruk dekat aku, Yana? Kau ingat aku tak tahu? Aku sumpah aku tak pura-pura, Yana. Aku sayang kau seorang. Tolonglah, Yana. Jangan tinggalkan aku. Aku merayu dekat kau. Supaya aku mati je kau nak aku matikan! Tolong, aku sayang kau, Yana. Tolong. Aku sayang dekat kau. Janganlah. Aku tak boleh hidup tak ada kau, Yana. Tolong. Tolonglah, Yana. Tolong. And cut. Okay, next shot. Dah, cut. Bel? Wah, macam mana bang? Macam mana apa jadi kau isi je lah mana-mana date yang available tu kau letak aje. Ni dia dah emosi tak bertempat macam ni. Aduh. Ya ni lah berlakon kalau tak pakai otak jadi macam ni. Macam ni. Aku tak tahulah ni method terlebih ke ubat tak cukup ke aku tak tahulah. Bila filem aku ni nak habis. Jadi aku dah stres lah. So saya letaklah kat dia mana-mana. Sebab apa kita scene besar tak ada lah. Kau isi je lah mana yang ada. Aku dah tak larat dah nak menghadap perempuan ni. So ni kita macam ni? Rap lah Apa hal pula ni? Real kan? Real tak? I sengaja je buat macam tu. Konon-konon, I dah ambil feel sampai tak boleh berhenti menangis. You nampak tak Alfie panik tadi? Ya, gelabah dia. Itulah. Siapa suruh sibuk-sibuk? Ha? Suruh I gunakan emosi kisah hidup I untuk ambil mood kononnya. Ambil kau, gelabah kau. Ini memang gila lah. Tapi memang betul dapat real tak? Nampak betul sangat. Sampai I pun tertipu dah tadi. Tapi saja je I nak tengok respon dia apa. Nampak macam ada. You rasa dia suka ke I tak? Ha? Ya. Cara dia panik tadi, tengok I macam tu. Nampak macam dia concern dekat I. Apa you nak buat sebenarnya? Buat apa maksudnya? Tak adalah. I mean, you know, actually Alfie tu dia not bad. Kan? I saja je nak test power I. Kalau strike, I dapat. Kalau tak dapat, then too bad. Tapi selalunya apa yang Carmilla aim, dia dapat. Kan?
Biarkan ku dalam gelap tanpa cahaya yang aku harap. Mencintai, menyayangiku setiap waktu. Kasih selalu, bahagia tak terhingga. Biarkan ku tak berdaya melawan takdir antara kita. Berilusi di gambaranku, sentiasa ku didampingimu. Fantasia yang sempurna. Biarkan ku dalam gelap tanpa cahaya yang aku harap.